Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada hamba-hambanya musim kebaikan yang berulang kali setiap tahun. Allah telah mengutamakan hari-hari serta waktu-waktunya melebihi hari-hari yang lain. Dia juga telah menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut kepada penghulu sekalian manusia dan mengirimkan awan-awan ihsan kepada mereka yang beramal. Firman-Nya, maka sebaik-baik ganjaran adalah bagi orang yang beramal. Dengan sebab itu Allah mengampunkan segala dosa mereka dan menghapuskan segala kesalahan mereka serta melipat gandakan pahala mereka dan mengangkat darjat mereka di syurga yang sejahtera. Aku memujinya dan bersyukur kepadanya di atas nikmat iman dan Islam. Dan aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, yang maha luas kurniaannya dan maha besar pemberiannya sepanjang masa. Aku juga bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, sebaik-baik rasul yang mulia. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam ke atas baginda, ke atas keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan. Amma ba'd, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan. Sembahlah Allah dan bersyukurlah di atas nikmat yang telah dikurniakan kepada kalian dan pujilah Dia. Ketahuilah bahawa telah datang kepada kamu bulan yang mulia dan musim yang agung. Telah berlalu daripadanya 2 hari dan hari-harinya terus berjalan bersilih berganti dan ia akan segera berakhir. Lalu dengan pantas sebagaimana tahun-tahun yang lalu, redup teduhannya dan banyak kebaikannya. Allah Ta'ala telah mengkhususkannya bulan ini berbanding bulan-bulan yang lain, dengan kemuliaan dan penghormatan serta mewajibkan puasa padanya ke atas orang-orang yang beriman. Tidak pernah datang kepada orang yang beriman satu bulan yang lebih baik daripadanya dan tidak pernah datang kepada orang-orang munafik satu bulan yang lebih berat ke atas mereka daripadanya. Ia adalah bulan keuntungan bagi orang-orang yang beriman dan saksi baginya, serta penyesalan bagi orang munafik dan saksi ke atasnya. Wahai hamba-hamba Allah, kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in pada bulan Ramadan adalah kehidupan dakwah, menyuruh manusia kepada Allah, menguruskan hal ehwal kehidupan, memperbaiki manusia, membahagiakan ummah dan menyelamatkan mereka daripada neraka serta menyuruh ke jalan keselamatan. Mereka berqiyam pada malam hari dan beramal pada siang hari. Kehidupan mereka bukanlah hanya tidur, malas dan lesu, dan bukan berjaga dengan perkara yang tiada manfaat padanya. Ketahuilah, semoga Allah memelihara kalian bahawa puasa itu disyariatkan supaya orang yang beriman berhias dengan takwa. Dan takwa itu termasuk asas iman, tuntutan bagi orang-orang yang beriman dan sebab penerimaan amalan. Firman-Nya, sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Puasa juga menahan anggota tubuh badan daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengannya seseorang meninggalkan setiap perbuatan yang haram seperti kezaliman, penipuan, khianat, menahan hak, melihat dan mendengar perkara yang diharamkan. Dia meninggalkan setiap perkataan haram seperti dusta, mengumpat, mengadu domba, mencela dan memaki. Jika seseorang mencelanya atau memakinya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Dan janganlah dia membalas seumpamanya. Oleh itu, wahai orang yang berpuasa, janganlah kalian jadikan hari kalian berpuasa seperti hari-hari kalian tidak berpuasa. Sabda baginda Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkastaan, dusta dan perbuatannya serta perbuatan yang jahil, maka Allah tidak berhajat kepada dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Abu Dawud di dalam sunannya. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, di dalam ibadah puasa itu terdapat maslahat agama dan juga maslahat dunia serta maqasid syariah. Padanya terdapat pemutusan jiwa daripada kelazatan, penyuciannya dan menjauhkannya daripada menyerupai haiwan. Ia juga menyempitkan laluan syaitan dalam diri manusia, sehingga dia tidak terus hanyut bersama hawa nafsu dan keinginannya. Apabila mana seseorang Muslim mengetahui bahawanya puasa itu sebab bagi takwa, maka dia akan menjaga puasanya daripada perkara yang memberi kesan sama ada secara zahir maupun batin. Sewajarnya seorang Muslim itu hendaklah berpuasa sepanjang hayatnya daripada perkara yang diharamkan Allah
dan kemurkaannya daripada kemaksiatan serta daripada setiap perkara yang boleh mencacatkan imannya. Mereka inilah yang akan memperoleh darjat yang tinggi, berada di dalam bilik-bilik syurga penuh aman dan harmoni. Semoga Allah menjadikan aku dan kalian termasuk dalam kalangan mereka. Oleh itu bersyukurlah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perlihatlah kepada Allah pada bulan ini apa yang diredai. Rebutlah peluang keemasan ini. Semoga Allah Ta'ala memelihara kalian. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Perbanyakkanlah salat, bacaan Quran, sedekah, zikir. Maafkan orang lain. Berbuatlah ihsan, berkatalah dengan perkataan yang baik dan juga laksanakanlah pelbagai kebaikan. Hilangkanlah permusuhan, kebencian dan hasad dengki antara kalian kerana ia hanyalah beberapa hari sahaja. Ambillah waktu peluang, waktu sihat kalian untuk masa sakit kalian. Daripada kekayaan kalian untuk masa fakir kalian. Daripada masa muda kalian untuk masa tua kalian. Dan daripada kehidupan kalian untuk kematian kalian. Hadapkanlah diri kalian kepada hembusan rahmat Allah. Dan berdirilah di pintunya kerana dia maha pemurah lagi maha mulia. Rendahkanlah diri kalian kepadanya kerana dia maha pengasih lagi maha penyayang. Carilah jalan keselamatan. Ambillah sebab-sebab kesejahteraan. Dan mohonlah kepada Allah taufik dan pertolongan. Ya Allah, berikanlah kami taufik dan pertolongan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Mendirikan malam-malamnya. Memelihara batas-batasnya. Dan terimalah amalan kami, Ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk dalam kalangan orang yang kau bebaskan daripada api neraka. Bawalah kami ke jalan orang yang melakukan kebaikan dan ampuni seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya kau maha berterima taubat lagi maha pengampun. Segala puji bagi Allah yang maha pemurah lagi maha pemberi, yang maha luas kurnia dan ihsannya. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, dia maha pengasih lagi maha penyayang. Aku bersaksi bahawasanya penghulu dan Nabi kita Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya serta pilihannya daripada sekalian makhluk-Nya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam ke atas baginda, ke atas keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang mengikutinya dengan ihsan sehingga hari pembalasan. Amma ba'd, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan ketahuilah bahawasanya menjadi kewajipan ke atas seorang Muslim untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala daripada Allah. Serta mengetahui bahawa bagi puasa itu terdapat adab-adab yang wajib diikuti dan perkara yang membatalkannya yang wajib dijauhi. Rasulullah SAW telah menganjurkan agar menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Sabda baginda Nabi SAW, manusia akan sentiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Bertakwalah kalian wahai kaum muslimin dan bersungguh-sungguhlah dalam musim ibadah yang agung ini. Tidak seorang pun mengetahui sama ada dia akan menemuinya pada tahun yang akan datang ataupun tidak. Ia hanya beberapa hari yang terhitung. Tidaklah mereka yang diharamkan daripada kelebihan dan kebaikannya melainkan orang-orang yang terhalang darinya. Oleh itu, di manakah orang-orang yang bersegera dan berlumba-lumba menuju amalan salih dan merebut peluangnya? Hirupilah hembusan kebaikannya dan nikmatilah ia. Hadapkanlah diri kepada kehembusan rahmat Allah setiap kali ia datang dan rebutlah ia. Sesungguhnya ia adalah hari-hari yang banyak kelebihannya. Tiada tandingan dalam segala perkara yang diingini. Doa-doa yang dipanjatkan pada bulan ini dimakbulkan dan permohonan pada bulan ini pasti dikurniakan. Wahai hamba-hamba Allah, perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas Nabi kita, pelindung manusia pada hari yang agung di hari kiamat, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, redailah para khulafa ar-rasyidin dan seluruh sahabat baginda serta para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan sehingga hari pembalasan. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dengan kecintaan kepada mereka dan himpunkanlah kami bersama mereka. Dan janganlah engkau simpangkan kami daripada sunnah dan jalan mereka, wahai Tuhan yang maha pemurah. Ya Allah, bantulah Islam dan kaum muslimin. Tinggikanlah kalimah kebenaran dan agama ini dengan kurnia-Mu. Ya Allah, bantulah pemimpin kami dengan kebenaran, taufik dan petunjuk. Berilah petunjuk kepadanya ke arah apa yang engkau cintai dan redai. Bimbinglah beliau ke arah kebaikan dan ketakwaan. Kurniakanlah kepadanya pembantu yang salih. Muliakanlah dengannya agamamu dan tinggikanlah dengannya kalimahmu.
Jadikanlah beliau sebagai pembela buat Islam dan kaum muslimin. Satukanlah perpaduan kaum muslimin di atas kebenaran dan petunjuk melaluinya, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, berikanlah taufik kepadanya, kepada putera mahkota dan saudara maranya serta para pembantunya ke arah kebenaran dan petunjuk serta segala yang membawa kebaikan buat negara dan rakyat. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kaum muslimin untuk beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mereka rahmat bagi hamba-hamba-Mu yang beriman, satukanlah perpaduan mereka di atas kebenaran, wahai Tuhan sekalian alam. Berikanlah taufik kepada seluruh pemimpin kaum muslimin ke arah apa yang mereka bawa, apa yang membawa kebaikan buat negara dan rakyat. Ya Allah, kurniakanlah perlindungan-Mu ke atas negara kami dan seluruh negara kaum muslimin. Ya Allah, kami berlindung dengan keredaan-Mu daripada kemurkaan-Mu, kesejahteraan-Mu daripada hukuman-Mu dan dengan-Mu daripada-Mu. Kami tidak mampu menghitung pujian ke atas-Mu, Engkau sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami disebabkan kejahatan amalan kami dan janganlah Engkau membinasakan kami dengan perbuatan orang-orang yang bodoh dalam kalangan kami. Bantulah kami dalam setiap urusan yang membimbangkan kami dan jadikanlah penolong dan pembela buat kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu kegembiraan memenuhi hati kami dengan pembebasan Al-Quds. Kami memohon kepadamu kegembiraan yang memenuhi hati kami dengan pembebasan Al-Quds. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampun kepada-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan ke atas kami dengan lebat. Mohonlah ampun kepada Tuhan-Mu, saya Dia Maha Pengampun, saya Dia akan menurunkan hujan ke atas kamu dengan lebat. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk daripada makhluk-makhluk-Mu, maka janganlah Engkau halami kami daripada kurniaan-Mu kerana dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima lagi Maha penyayang. Maha suci Tuhan-Mu, Tuhan yang mempunyai keperkasaan daripada apa mereka yang sifatkan. Kesejahteraan ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan.